Yo guys, Assalamualaikum dan kembali lagi bersama saya Si Kucing bercakap di channel Si Kucing bercakap. Ya guys, so kita dah lama sangat tak main Plants vs Zombie ya. Kita last main hari tu berapa ya guys? Dah lupa dah. Tapi kira dah lama lah juga. Mungkin 2 tahun lepas, 3 tahun lepas tu. And then untuk korang yang tak tahu, hari ni adalah hari anniversary ke-16 dari Plants vs Zombie. Jadi saya ucapkan selamatlah kepada Plants vs Zombie sebab saya adalah salah satu peminat dia. Yalah, saya pun bila dah besar nanti nak ubah Plants vs Zombie ni jadi anime Jadi untuk menyambut anniversary dia, apa kata kita sambung main game Plants vs Zombie dari level yang kita akhiri lepas akhiri yang sebelum ni lah. Okay, untuk pengetahuan korang ya, saya dah buat account baru sebab okeylah dah lama bosan juga, tapi sebab rasa seronok tu masih ada, jadi saya download lagi. Sebab itulah nama saya Pishooter 0857. Ya. Okay, jom. Lupa pula. Sebelum kita mula, jangan lupa like, subscribe, comment, and on notification. Twing, 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 twing. Okay, tanpa basa-basi, let's go to the adventure ya. Oh. Saya terlupa saya dah buat yang ni. Aduh, tak apalah. Sebab saya seronok sangat guys main ni. Yalah, game pun tower defense memanglah seronok. Apalagi ni game ikonik. Tak apalah, kita mula level 7. Kita mula hari tu level 7 kan. Tak apalah, level 7 Pishooters 0857 health. Wow, 3 je kedekutnya EA ni. Tak ada satu round je. Tapi serius guys, sebelum ni cukup tau. Cukup sekejap, saya kira sebelum ni dia punya mesin rumput cukup 5 baris. Ini sekarang tinggal 3 je. Wow, alamak, zombie dah sampai. Wah, sekejap guys. Okay, serang Pishooter. Fail. Alright, sekarang kita tambah bunga matahari lagi. So FYI, bunga matahari ni dalam komik dia kita sebut kembang. Dan kalau Pishooter kita sebut polong. Polong, Polong, polong. Aduh, sorry guys. Jom kita mula. Polong, lepas tu si Walnut ni, Walnut nama dia. Memang nama asal dia. Aduh, sekejap sorry, itu saya punya perut tadi. Mereka memang suka mesej. Strategi kita adalah yang Pishooter ni kita buat Pishooter lah. Untuk barisan yang pertama ni kita buat bunga matahari. Barisan kedua Pishooter. Barisan ketiga Pishooter Ice. Barisan keempat Pishooter lagi. Barisan kelima apa ni? Apa panggilnya? Yang tu. Wow, saya ingat lagi zombie yang pakai ikon ni. Susah gila. Nostalgia guys, dengar lagu dia. Lagu dia best. Apalagi yang last, yang credit scene tu, yang there's a zombies on your lawn. Wow, itu memang the best guys. Okay, sekarang barisan kedua pula kita letak Pishooter Ice. Saya tadi masa tahu yang hari ni anniversary yang ke-16 Plants vs Zombie, saya nangis tau guys. Serius, saya nangis. Sebab yalah, ini pun game favourite juga kan. Pastilah kita
rasa sendiri, nostalgia semua tu kan. Betul lah. Lagipun memang saya teramat suka dengan game Plants vs Zombie ni. Sebab itulah saya punya cita-cita untuk merealisasikan Plants vs Zombie ni sebagai sebuah anime yang diadaptasi dari game Plants vs Zombie ni langsung lah. Dan nama dia pun sama, Plants vs Zombie, tapi ada tambahan iaitu human. Okay. Harap-harap projek ni berjaya lah, sebab saya pun kecil lagi. Tak tahu masa depan boleh berubah. Tapi saya akan berusaha belajar lah Wow. Ini hard wave yang pertama Oh, tak apa. Kita santai je, santai. Rindu je. Lama tak main game ni. By the way, sorry ya guys kalau suara saya tak dengar sangat, sebab saya masih belum tahu cara untuk buat suara saya jadi jernih. Sorry ya guys kalau tak dengar sangat. Okay, untuk barisan tak apa. Kita kasih walnut. Terima kasih walnut. Kau memang membantu. Okay, untuk barisan yang keempat ni kita kasih lompat lagi. Tak apalah. Kita kasih tissue paper lah. Saya tertekan. Sorry. Wah, nampaknya formasi kita semakin berjaya Apa lah ni? Weh, nostalgia weh lagu ni. Wah, kesian weh kan. Jadi makanan zombie je dia. Okay. Nampaknya matahari kita semakin banyak. Aduh, kesian weh. Kita nak hancur je. Aduh. Sorry. Kita letak potato ni. Sekejap sebentar. Okay. Waduh, nampaknya mereka berjaya mengaku. Zombie ni akan terkena perangkap. Ada buku kau. Oh ya guys, jangan lupa untuk tengok filem Tuangman pada 29 hari bulan ni Sebab itu tanggal apa ni? Dia punya tarikh lah dia keluar dekat Pawagam. Tapi saya tak tahulah dekat Netflix keluar ke tidak. Jadi anak yang mencuri. Satu zombie je lagi guys. Selamat tinggal. Mandi kau. Yeah, mantap. Mantap. Kita dapat duit. Mob control. Apa ni? Oh, yang macam ni. Sekejap lah guys. Apa dia?
Biasalah guys, semua mak. Okay, so next. Yang ni. Kita nak ambil si pisu tegarang ni pula. Ini game ni. Saya dah tahu dah. Oh, sudah. Saya ingat belum tadi. Aduh, buang masa je. Alright. Hey, yeah, neighbor. Is your brain getting much with those zombies videos? Shoo them away with the no expect and get back to plantastic within. Crazy Dev, apa maksud awak? Saya tak faham. Lagara kokong. Tak nak. Saya okey je kalau ada iklan. Tak apa. I'm okay. I'm always okay. Okay, so sekarang kita tak pakai si potato match ni lagi Kita akan pakai Chomper. Okay. Sebab potato match ni guys, kalau kita guna dia sekali pakai je. Sebab nanti kalau ada zombie pijak dia kan meletupkan. Kalau dia meletup tu dia tak boleh kembali balik. Dia tak boleh jadi bentuk asal dia. Tapi compor ni boleh. Tapi dia dia perlukan time lah. Dia ada masa dia. Okey, mula-mula kembang dan polong. Walnut, polong marah, compor, polong ais. Dah. Wale. All Tweedy Dinkies are pressed to move. Dah tu. Masa dia kasi dia tu. Alright. Mula-mula kita letak sunflower dekat sini. Macam biasa. 1, 2. Wah, cepat ni. Alah, grup ni. Sorry. Untuk korang yang dalam grup tu jangan marah Level 9. Aduh, zombie pula. Tak apa, it's okay. Kita boleh hadap dia. Bukan zombie tu. Korang jangan takut dekat apa yang dia orang message kat situ. Sebab saya pun tak tahu apa yang dia orang message kat situ. By the way. Simpan dulu. Okay. Kenapa tiba-tiba jadi lag ni? Hello, tiba-tiba jadi lag. Alamak. Aduh, kita tahan dulu yang ni. Hai, kenapa pakai komputer? Ayo. Kenapa jadi lag? Ya aduh. Kenapa tiba-tiba jadi lag? Kita belum tak pernah macam ni pun. Alah, jatuh. Are you serious, man? Weh, lag tu. Aduh. Tak apalah. Lag tu. Aduh.
Mana ada seperti pula dekat situ. Aduh. Sekejap. Aduh, macam mana nak lag ni? Tak apa. Okay. Calm down, baby. Ini lag je, bukan aku. Alah, kesian Walnut. Dia dah nak hancur. What are you serious, man? What are you talking about? Bukan dekat situ lah, dekat sini. Aduh. Apalah. No. I don't like it. Tak apa. Ini cuma lag biasa je. Keningnya. Makan dia jumpa. Makan sampai kenyang. Go. Tak apa, kita jangan berfikir negatif dulu. Kita kena fikir positif. Mungkin sebab saya rakam video ni lama sangat kot. Tak apa, sikit lagi pun dah nak hard wave. Jadi mungkin tak lama lagi kita akan menang lah. Wah, brain. I want brain. Sama lah guys, kalau level yang ni dia lag saya pun tak tahu kenapa. Macam mana boleh tiba-tiba lag. Sorry guys. Lag sangat ni. Terpaksa kita campur-campur polong hijau dengan polong kristal ni guys. Polong ais maksud saya, bukan polong kristal. It's okay, dia cuma lag je. Mungkin sebab telefon saya terlebih, dia punya memori tu terlebih kot. Tak lah. Tak apa, sikit lagi dah nak hard wave dan mesti kita boleh menang. Mesti punya. Aduh guys, nak beli compo pun tak boleh guys. Mana ni guys? Aduh, ini macam mana kalau hard wave ni mesti lag. Tak apalah. Yelah. Sebab mungkin game ni dah lama. Jadi mungkin EA dah tak nak urus dah kot. Sekejap. Yes. Kita dah hard wave. Are you seriously? Lag you. Lag ni guys. One wave. Guys, kalau tak sempat kita sambung besok je lah ya guys. Tapi thumbnail dia dah lain lah. Bukan macam thumbnail yang malam ni. Ya guys. Aduh, dah agak dah.
Nasib baik dapat beli compo satu. Bolehlah kita letak kat sini sebagai pembelian. Aduh, terus kering duit kita. Matahari kita. Sekali lagi minta maaf ya guys kalau tak dengar sangat ya. Dan minta maaf juga sebab game ni tiba-tiba lah. Letak sini, letak sini. Santa, Santa. Aduh, lagnya. Sikit lagi kita akan menang ni guys. Ngap dia chopper, ngap. Yay, menang. Yeay, kita dapat duel. Terang ni cahaya ni. Oi, terkejut aku. Guys, iklan boleh tak lag? Tak. Game Plants vs Zombie dia boleh lag. Tak apalah. Okay, tak apa. Kita layan dulu game ni. Saya dia punya. Tapi dia punya iklan best juga Okay, fire! Critical! Alah apalah, tak kena. Bukan macam tu. Macam ni. Fire! Alah tak kena gak. Apa macam tu? Tu macam ni. Ambil kau. Terus rape dia guys. Aduh. Thanks Star. Okay, siapa yang nak download pergilah download search dekat Google Play Store. Thanks Star. Okay. Okay, nampaknya itu sajalah untuk video anniversary kita pada malam ni. Minta maaf lah sangat guys, tiba-tiba game ni lag. Saya pun tak tahu sebab sebelum ni saya tak pernah alami lag tu. Tiba-tiba pula sekarang boleh lag. Mungkin yelah sebab game ni pun dah lama, macam dah kurang update. Mungkin game ni dah tak terurus kot. Mungkin EA fokus dekat game-game lain. Macam game-game apa ni, Plants vs Zombie Garden Warfare ke, project game lain ke, macam Plants vs Zombie 3 ke, macam itulah. Okay lah guys, sekali lagi minta maaf ya untuk lag tadi. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 untuk Plants vs Zombie. Okay, sebelum saya jangan lupa untuk like, subscribe, comment and on notification. Twing. Okay, bye bye. See you on the next Plants vs Zombies video.